Diploma Teknologi Elektronik. Kursus ini memberi tumpuan kepada latihan kemahiran dalam reka bentuk dan fabrikasi litar, sama ada menggunakan teknik konvensional atau persian berbantukan komputer CAD. Seterusnya, menganalisis dan menguji litar dengan menggunakan kaedah pengujian dan alat pengukuran yang bersesuaian. Nama saya Muhammad Ahmad. Saya semester 6, kursus Teknologi Elektronik Industri, berasal daripada Sabah. Nama saya Amirah Binti Raza, kursus Elektronik Industri, sekarang dah semester 6, asal daripada Besut, Terengganu. Pelajar juga akan didedahkan dengan kemahiran pengaturcaraan yang diaplikasikan ke atas sistem kawalan automatik yang menggunakan peranti seperti mikropemproses, mikropengawal serta PLC. Bagi menambah nilai kebolehpasaran pelajar, pelajar akan diberi latihan berkaitan kerja-kerja menyelenggara, mengenal pasti dan membaiki kerosakan peralatan elektronik dan sistem elektronik. Dari segi kemampuan, saya punya experience, saya masih saya rasa etik tak boleh bagi saya mendapatkan diploma. Dapat buat permohonan daripada etik, kemudian lagi kedua saya dapat panggilan masuk belajar etik UPAD. Bidang ini luas dari segi industri, dari segi pasaran yang meluas. Satu, lagi minat. Kedua, ini mempelajari bidang-bidang secara lebih mendalam berbanding dengan IT Kuantan. Kawan-kawan semua baik, makanan yang disediakan dekat dia makan tu semua okey lah. Etik ini adalah tempat di mana kalau ingin belajar kemahiran yang tinggi, sinilah tempatnya. Etik Batu Pahat terkenal sebab projek sebelum ini yang diinovasikan berjaya dan mampu menghasilkan kejayaan dan dalam pertandingan di peringkat kebangsaan dan dunia.